di bumi Madinah Al-Munawwarah. Dan perkara tambahan untuk kita buat di Madinah, yang pertama, banyakkan selawat pada Nabi SAW. Letaklah target satu hari 5,000 ke 10,000, itu lebih baik. Jangan sebab rutin kita di sana biar lebih fokus kepada menanam cinta pada Nabi SAW. Dan banyakkan selawat. Dan selawat di antara zikir yang punya kelebihan yang banyak. Kelebihan yang kalau kita selalu berselawat, maka Allah Ta'ala akan cukupkan keperluan kita, ampunkan dosa kita. Dan segala hajat kita yang dah ada lama atau hajat yang akan datang. Bukan dihilangkan rasa duka cita kita. Sebab manusia ni hidup kat dunia ni, benda yang menjadi musibah besar adalah duka cita. Duka cita yang menjadi tekanan. Dia bukan masalah tak ada masalah. Masalah yang menyebabkan kita sedih, itu masalah. Kalau masalah tu kita tak sedih apa-apa, kita okey. Misalnya hilang duit 100, kita pun tak apalah hilang 100, tak ada apa. Okey, tak ada masalah. Kereta kita accident, bagi kita tak ada masalah, okey. Yang dia masalah bila dia sentuh hati kita, lalu kita pun sedih. Hilang slipper, kita pun sedih 3 hari, sedih tak selalu makan nasi. Itu masuk sedih. Dia bukan musibah itu. Sedih itu, sedih. Ada orang dengan musibah dia okey, tak ada apa. Yang tu hilang, yang ni tak ada, yang ni mati. Bagi dia biasa sebab dia pun faham tentang sunnatullah atas muka bumi ini. Kerana itu kelebihan selawat, dia menghilangkan sedih. Sehingga setiap musibah tu kita boleh lalui dengan cara yang kita sebut cara yang begitu rasional. Kerana kita akan melihat pahala, bukan melihat ujian itu. Ini yang kita nak dapat daripada kelebihan selawat Nabi SAW. Jadi fokuskan selawat. Satu hari kalau ibu-ibu, tuan-tuan, pada jemaah dapat 5,000, bagus. Pasal 5,000 banyak Ustaz. Nanti tak sempat nak cakap bini saya. Tak sempat nak cakap dengan suami saya, kawan-kawan. Target 1,000. 1,000 pun masih banyak. Just ambil setiap waktu solat. 5 minit, 10 minit sebelum bangkit, bangun balik hotel, gunakan untuk selawat. Kalau kita tak boleh secara, kalau nak buat macam berterusan setiap hari, macam takut lupa, tak ingat, duduk satu tempat, kita ada 5 waktu solat, 5 kali pergi masjid, gunakan ruang tadi 5-10 minit untuk selawat 100 kali ke 200 kali satu waktu solat. Jadi kalau 5 waktu solat 1,000. Kalau boleh buat banyak, lagi bagus. Itu yang Rasulullah ajar pada para sahabat. Kebaikannya pada kita. Dan yang perlu kita fokus juga di Madinah Al-Munawwarah ialah cubalah khatam Quran. Kita ada 4 hari di Madinah, cubalah. Kalau tak boleh, biar Madinah dengan Mekah khatam sekali. Kalau boleh, biasa saya akan cuba untuk boleh. Sebab kita dah tak ada komitmen lain. Berbanding kita duduk kat Malaysia, ada anak, ada orang-orang tertentu, rumah kena jaga, kena sapu. Sana tak payah fikir. Tak payah nak bersih bilik hotel, tak payah. Ada yang tukang bersih. Tak payah fikir nak basuh tuala, tak payah. Just kita fikir ibadat dalam kepala. Dan cubalah khatam Quran. Kalau berjaya khatam Quran di Madinah, ni satu kemuliaan. Dapat khatam di Madinah. Atau saya kata kalau macam berat 4 hari tak sempat kerja Ustaz, ni macam banyak 4 hari. Ini dah 7 juzuk lebih Ustaz kena baca, 7 juzuk setengah. Untuk dapat 30 juzuk. Takut demam lah. Misalnya, maka kita target, okay, dekat Madinah berapa juzuk. Sempat berapa? Okey, sempat Madinah 10, nanti kat Mekah lagi 20. Kat Mekah 7 hari. Jadi mungkin lebih panjang lagi waktunya. Dan itu pengisian yang kita akan buat juga di Mekah. Itulah dia yang kita perlu buat di Madinah Al-Munawwarah. Dan yang tambahan, sunat juga kita membeli belah di Madinah sebagai satu sokongan pada penduduk Madinah, kerana Rasulullah mendoakan keberkatan sukatan, timbangan dan jualan di kota Madinah, supaya kita dapat doa tersebut. Jadi kalau selalu orang cakap nak beli kat Madinah ke nak beli kat Mekah, saya kata beli dua-dua. Cuma cerita banyak ke sikit. Kita beli pertama niat untuk menolong penduduk Madinah. Keberkatan itu niat pertama. Yang kedua, niat kita untuk beri pada orang yang kita tinggalkan. Orang yang kita tinggal tu. Sebab disunatkan kita bawa balik buah tangan bila kita bermusafir. Kerana setiap, kalau tuan-tuan tengok musafir paling special pergi Mekah lah. Sebab semua orang akan hantar kita. Semua orang akan doa kita. Semua orang mungkin dia ulu duit kat kita sebab nak pergi Mekah. Kalau nak pergi kat lain kurang sikit. Semua orang tolong minta kita doakan untuk dia. Jadi kerana itulah kita beli ke Mekah ni orang macam cepat tahu dan nak tahu kita balik bila pula. Kalau kita musafir kat lain, dia orang tak peduli sangat. Tapi bila Mekah, pergi Mekah bila balik?
terus. Belum pergi tanya bila balik. Dia tanya. Artinya perginya didoakan, balik dinantikan. Sebab itu sunat kita berilah sedikit buah tangan pada orang kita tinggalkan, khususnya orang-orang yang dekat dengan kita. Isteri, suami, anak-anak, adik-beradik, orang dekat. Jemaah yang selalu sapa kita. Khususnya lah. Kita taklah beli banyak. Beli apa yang boleh kita beli. Ada orang buat, Ustaz, kita tengok Madinah barang mahal, Ustaz. Jadi kita beli kat China, Ustaz. Nanti sampai kat Malaysia, barang China pun sampai. Boleh. Tapi awak hilang keberkatan membeli di Madinah. Dia bukan isu barang tu made in apa. Kan? Tempat dijual. Memanglah barang tu made in China, made in India. Tak ada made in Mekah. Tak ada made in Madinah. Mesti dia daripada luar. Tetapi kerana tempat itu. Kerana Rasulullah mendoakan keberkatan Madinah. Lalu kita nak ambil. Dan antara benda yang perlu kita jaga juga Madinah ialah Rasulullah sebut tentang bersabar dengan apa pun yang kita lalui di kota Madinah. Sabar. Siapa pun bersabar dengan ujian di Madinah, Allah ampunkan dosa dia. Panas sangat ke sabar? Kenapa panas sangat? Sejuk sangat, sabar. Kadang-kadang penduduk Madinah terkasar sikit, katakan, tetap sabar. Kenapa? Menghormati Rasulullah. Yang dikenali Madinah ini sebagai Madinatun Nabi. Madinah Munawwarah juga dikenali sebagai Madinatun Nabi. Jadi kita hormat negeri Rasulullah. Tempat di mana Rasulullah SAW tinggal, dikebumikan. Maka macam kita masuk rumah orang, mulut kita ni jangan laser sangat. Ni rumah orang ni. Jangan komen banyak rumah orang. Nanti tuan rumah dah tak ajak datang. Siapa yang kekurangan berlaku pada Madinah dan penduduk Madinah, sabar. Jangan kata Allah, Madinah Ustaz, dengan orang Pasir Gudang sama je Ustaz. Jahat. Jangan. Madinah lain. Sebab itu saya kata kena sabar. Madinah ni bumi barakah. Jangan pernah kita samakan dengan tempat-tempat lain dengan niat untuk menghina Madinah. Alah, Madinah pun sama Ustaz. Sama macam kampung saya juga. Jahat. Tak, Madinah tetap mulia. Sembahyangnya digandakan. Dan kelebihan selawat. Dan lain-lain. Udara Madinah penuh keberkatan. Bumi Madinah penuh keberkatan. Dan saya galakkan kalau tuan-tuan berada di Madinah ni, jangan banyak berperak dan bilik. Sebab ini kita jalan. Supaya apa? Supaya langkah-langkah kita dapat mengenai langkah-langkah Nabi SAW, jejak-jejak para sahabat. Sebab ni kat Mekah, kat Madinah ni semua jejak-jejak Rasulullah. Jalan-jalan. Ambil keberkatan tempat di mana Rasulullah pijak. Tempat di mana para sahabat pijak. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, sahabat-sahabat yang dijamin syurga, semua. Pasti mereka bergerak semua tempat. Itu tempat perkampungan Rasulullah SAW. Hotel kita ni kawasan perkampungan Nabi SAW. Ini yang perlu kita ambil faedah di Madinah. Jangan kata Ustaz, sama Ustaz mana ada hotel, lama lah tidur kat hotel. Rugi kita. Cuba ambil manfaat. Bernafaslah dengan udara Madinah. Dan pijaklah bumi Madinah dan rasai debu-debu yang penuh keberkatannya. Berniatlah untuk kita hidup bersama dengan Rasulullah dan para sahabat. Beranggapanlah bahawa kita sekarang berada bersama Rasulullah. Seolah Rasulullah masih hidup. Bagaimana disebut oleh para ulama. Disunatkan kita menggambarkan kita hidup di zaman Rasulullah. Lalu kita buat apa yang patut kita buat kalau kita hidup zaman Rasulullah. Jaga sunnahnya, jaga ibadatnya, jaga keikhlasan kita. Dan selalu kita mengunjungi baginda SAW. Dan kita banyakkan berdoa di kota Madinah untuk kita. Bila kita doa, sunat dahulukan kita. Jangan lupa doa untuk kita. Kemudian barulah kita doakan kepada dua ibu bapa kita. Bukan doa ibu bapa dulu, doa untuk kita dulu. Rabbi firli wali walidayya. Sunat memulakan doa dengan kita sebab apa? Menandakan kita tak sombong. Kalau kita mulakan doa untuk orang lain, itu tanda kita sombong. Seolah kita tak berhajat, orang lain berhajat. Kita lebih dahulu hajat. Doakan untuk kita, doakan untuk dua ibu bapa kita, doakan untuk pasangan kita, doakan untuk anak-anak kita, doakan untuk adik-beradik kita, dan doakan kepada sekalian sahabat-sahabat kita dan sekalian jiran-jiran kita dan seluruh orang Islam yang hidup atau yang mati. Jangan pernah lupa doa untuk mereka. Kerana kelebihan kita doakan disebut dalam hadis Nabi SAW, kalau kita doakan untuk orang beriman, setiap kepala orang beriman yang hidup atas dunia ini, kita dapat pahala mereka. Kalau orang beriman ada 1.8 bilion, 1.8 bilion dapat pahala. Saya saja dapat. Doa aja, ya Allah ampunkan sekalian orang Islam, lelaki dan perempuan yang hidup atau yang dah mati. Oh, dah bilion dah, banyak. Ini kelebihan yang perlu kita ambil. Baik, di Madinah atau dengan pengurusan sujud travel atau mana-mana travel, antara benda yang kita kena faham, mereka juga manusia. Kadang-kadang adalah masa bas lambat, itu normal. Bagi orang yang mungkin anggap perlu perfect, kalau dapat perfect, Alhamdulillah, syukur pada Allah.
Itu kira bonus lah. Tapi sepanjang kita umrah adalah benda-benda yang kita mungkin tak jangka. Tapi kita mengambil sikap sabar dan berbincang. Kita tuan-tuan muluk ni, ada muluk ni, kita jangan cepat kritik. Itu bahaya. Tapi belajar untuk sabar. Belajar untuk sabar. Sebab ada masalah memang benda tu kita pun tak boleh elak. Banyak. Terutamanya bila bas ni kan, dia tak boleh berhenti suka-suka dia. Nanti kena saman. Kita kalau boleh nak berhenti dekat, kadang-kadang bas terpaksa berhenti jauh. Kita pun terpaksa jalan. Kita nak pergi satu bas jalan jauh. Itu normal. Terutamanya di Mekah. Lagi susah. Jadi ini salah satu daripada, anggap ini salah satu cara kita dapat pahala. Jangan anggap ini, oh masalah. Saya dulu lain. Saya dulu satu balik masuk bilik terus. Bas parking kat bilik hotel. Saya duduk banding. Sebab benda tu takkan sama. Even travel yang sama kalau pergi sekarang pun mungkin lain pula. Kerana suasana. Hari ni undang-undangnya lain lagi ketat dekat airport atau sebagainya. Jadi kita pun tak dapat jangka. Kalau saya pergi 10 kali cerita dia. Dia tak akan dia cerita sama. Dia bukan copy paste. Dia kalau tuan-tuan pergi Mekah 2 kali, 3 dia tak jadi copy paste. Pergi haji pun sama. 10 kali pergi haji, 10 kali lain. Dia tak ada copy paste. Oh macam tahun lepas kan macam ni. Tak ada tahun lepas. Tahun ni. Tahun depan pula. Akan datang pula. Ini kita tak boleh nak jangkakan. Cukup kita siapkan kesabaran kita. Dan kesabaran itu ada pahala. Bukan free sabar. Sabar ada pahala. Saya tak rasa ada syarikat nak aniaya orang. Mereka akan cuba buat yang terbaik lah. Kita pun faham. Kita belajar faham. Baik, ini di Madinah Munawwarah. Baik, di Madinah, kita insya-Allah akan mengadakan majlis ilmu. Majlis ilmu. Jadi nanti saya akan bincang dengan Tuan Haji Wan kita ni untuk tetapkan waktu-waktu di mana kita semua akan berkumpul. Majlis ilmu ini penting. Bukan sekadar pengisah ilmu. Apatah lagi di bumi yang penuh barakah. Dan Rasulullah SAW yang amat cintakan ilmu, menyuruh kita menuntut ilmu. Di samping kita nak terus briefing cara melaksanakan ibadah umrah. Sebab kita boleh ajar sekarang, tapi bila esok lupa balik. Bila benda tu kita akan sentiasa briefing bagi setiap pergerakan, itu lebih cepat kita ingat. Lebih mudah. Dan lebih minimum buat salah. Berbanding kita belajar sekarang, lepas minggu, sebulan, kita mungkin lagi hampir sebulan nak pergi, dah lupa balik. Jadi kita akan terus briefing. Ini cara dan kaedah yang paling baik. Baik, bila kita mula nak bergerak ke Mekah, baik, kita dah habis Madinah. Ini slot di Madinah. Pengisian sama. Yang lain-lain, tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, uruskan sendiri. Dengan bantuan orang berpengalaman. Nak makan makanan spesial kat Madinah ke, kedai-kedai spesial, itu tambahan lain. Kalau nak salapang kat mana sedar, ni tanya Haji Wan, dia tahu belakang ni. Imzuan ni. Bak makan dia tahu. Itu semua dia tahu. Ensiklopedia. Jadi saya tak tahulah kedai makan sedap ni. Saya biasa makan kat hotel je. Tapi kalau ada orang tahu pergi. Saya tahu satu dia, Syariq Korban. Itu yang saya tahu sangat, Syariq Korban. Tempat orang makan ikan bakar. Tapi di Madinah banyak tempat-tempat. Kalau ada orang nak rasa selera makan di Madinah. Cuma saya selalu pesan bila kita ke Mekah Madinah, benda yang paling banyak kita minum air Zam-Zam. Paling banyak. Cubalah belajar tinggalkan air lain atau kurangkan air lain. Sebab bila kita balik Malaysia, dah kurang minum air Zam-Zam. Kat sana cuba manfaatkan. Masuk masjid minum, keluar masjid minum. Minum banyak mana? Tak ada makanan yang paling barakah walaupun kita minum sampai pecah perut selain air Zam-Zam. Makanan lain Rasulullah tak pernah suruh kita makan, minum sampai pecah perut, melainkan air Zam-Zam. Rasulullah menyuruh kita minum air Zam-Zam sampai dia, kalau orang kampung saya panggil se'eh. Se'eh ni maksudnya sampai ke rusuk. Dia bukan perut. Perut tu tenang ke rusuk. Sebab dengan cepat dia turun. Dia tak macam air mineral biasa. Tuan-tuan minum. Saya dulu dengan sahabat saya berpakat. Sekali minum berapa? Kita apa ni, bertanding. Yang ni boleh minum 7 gelas. Yang ni 12 gelas. Minum. Sampai rasa nak muntah. Itu disunatkan. Minum sebanyak-banyak. Minum dengan niat yang pertama, Allah Ta'ala kukuhkan iman kita. Allah beri kita ilmu yang bermanfaat. Allah terima amalan kita. Dan tambahan, tujuan minum, disembuhkan semua penyakit kita. Penyakit paling utama, penyakit hati lah. Yang kedua, semua penyakit kencing manis, darah tinggi, gauk, minum dengan niat itu. Kerana Nabi menyatakan, ma'u Zam-Zam dimasyuribalah. Air Zam-Zam ikut niat. Niat, pasang niat betul-betul, minum. Niat saya kalau boleh dengar kuliah tak nak ngantuk, minum air Zam-Zam. InsyaAllah lepas tu tak ngantuk.
Kan orang ada niat macam tu. Niat insya-Allah tak ngantuk. Jadi setiap kali kita dengar kuliah tak ngantuk. Sebab apa? Minum air Zam-Zam rupanya. Dulu Imam As-Suyuti bila dia minum air Zam-Zam, dia niat mengarang kitab seperti Ibnu Hajar dan seperti Bulqini. Akhirnya dijadikan dia boleh karang kitab. Al-Imam Al-Baghdadi, dia bila minum air Zam-Zam, dia niat untuk karang kitab berpuluh jilid. Akhirnya Allah makbulkan siap kitab Ensiklopedia Baghdadi, atau disebut bahasa Tarikh Al-Baghdadi. Berpuluh jilid kitab dia. Berkat dia minum air Zam-Zam dia. Jadi ibu-ibu, tuan-tuan, bila minum air Zam-Zam, daripada niat minta Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, tetapkan iman kita, terima amalan kita, kesembuhan penyakit, buat ada benda-benda hajat dunia tertentu. Minum, kita niat supaya kita sentiasa punya idea setiap kesulitan dan kerumitan. Biar ada idea, solusi. Minum dengan niat supaya kita ini sentiasa berani, tak takut. Dia bunyi pintu dah fikir hantu. Takut. Biar berani. Balik Mekah, balik Madinah, balik berani. Kalau hantu ketuk pintu, kita buka kali. Dulu tak buka, sekarang kita buka. Nak apa? Siap tanya, nak apa? Berani betul. Hantu pula takut. Dia ingat kita pula hantu tu. Hantu tu lagi. Jadi, air Zam-Zam penting, niat tu. Kekuatan niat minum air Zam-Zam. Dia bukan sekadar niat, kekuatan niat. Maksud kekuatan niat, tuan-tuan niat betul-betul. Ya Allah, aku minum air Zam-Zam. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, air Zam-Zam, niat orang yang meminumnya, aku minum supaya disembuhkan sakit aku semuanya untuk aku mudah beribadat. Aku minum supaya hatiku kuat dan berani dan aku tak takut sesiapa melainkan Allah. Aku minum ya Allah supaya aku sentiasa cergas dalam ibadat. Jangan baca Quran 2 muka surat dah muak. Buat ibadat cepat lemah. Kita doa pada Allah. Ini keberkatan air Zam-Zam. Cuba kurangkan, kalaupun tak boleh terus, kurangkan air-air lain, banyakkan air Zam-Zam. Tapi nak minum teh tarik tak salah, nak minum teh doha tak salah, apa-apa pun tak salah. Cuma saya kata banyakkan. Khususnya kalau kita buat dekat masjid. Kalau boleh buat balik ke hotel, boleh. Sebab dibenarkan. Setakat botol mineral 1-2 dia tak marah. Tapi kalau buat panjang yang 5 kilo tu, mungkin dia marah. Tapi 1-2 dia tak akan marah. Setiap hari angkut-angkut, tahu-tahu dah 5 liter dah. Dia boleh minum selalu. Itu sebaik-baiknya. Baik, bila kita berada di Madinah, kita mula pergerakan untuk menunaikan umrah. Apa yang patut kita buat dulu-dulu? Jadi kita nak buat umrah sahaja, sunat kita mandi. Sunat kita mandi. Dan kita cukur segala bulu-bulu kita. Dan ketik kuku kita. Bulu ketiak dan sebagainya. Ketik itu dulu, cukur itu dulu. Kemudian sunat mandi dengan niat mandi ihram. Baik, kita nak mandi kat mana? Kita tak mungkin mandi dekat mikot. Sebab orang ramai. Biasa kita mandi kat hotel. Kita dah mandi siap-siap. Kita dah pakai ihram siap-siap. Yang kita belum buat, niat dan solat. Niat dan solat belum buat. Okay, kita akan bergerak naik bas untuk bergerak naik kereta api, kereta api kan. Mula-mula naik bas, kemudian naik stesen kereta api. Stesen kereta api ni, saya nak ingatkan, oleh kerana kereta api ni laju. Kalaupun dia slow dekat Mikot, Biru Ali atau panggil Aubar Ali, dia macam sekejap sangat. Selalu orang terlepas biasanya. Once kita naik kereta api, bila bergerak saja kita mula pasal niat. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Sahaja aku melaksanakan umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Yang paling minimum, sahaja aku melakukan umrah. Minimum. Kemudian sunat kita sebut lepas tu, labbaik Allahumma umrah. Selamat datang ya Allah, aku datang padamu melaksanakan umrah. Labbaik Allahumma umratan. Sunat kita sebut. Dan di samping kita niat syarat, khususnya wanita, lelaki pun samalah, tahu niat syarat. Bila kita niat sahaja aku menaikkan umrah dan aku berihram dengannya, dan kita syarat. Bagaimana syarat kita niat? Kita sebut fa in habasani habisun fa mahalli haitsu habastani. Terjemahan bahasa Melayu, ya Allah, kalau aku dihalang dengan suatu halangan, maka aku bertahalur di tempat aku dihalang. Kalau sekiranya aku dihalang, contoh wanita tiba-tiba uzur. Dihalanglah. Atau wanita ni uzur panjang. Dia kat Mekah uzur dah. Uzur dia mungkin biasa 8 hari. Kita duduk Mekah 7 hari. Maka dia dah tahu dia mungkin uzur panjang kalau uzur. Jadi dia niat syarat.
Sama ada waktu dia niat syarat tadi uzur belum datang atau uzur dah datang. Katakan dia uzur pun dah datang. Cuma dia tak tahu uzur dia berhenti berapa hari. Khususnya orang-orang yang memang uzurnya agak tak konsisten. Dia panggil mutahayyirah. Kalau uzurnya dia tahu 4 hari, 3 hari itu tak ada masalah. Tapi tetap cuba niat bersyarat. Niat syarat ini disunatkan dan membantu kita. Apa tujuan niat syarat? Tujuan niat syarat kita boleh bubar ihram kita tanpa dikenakan apa-apa bayaran atau dam. Jadi kalau perempuan tu tiba-tiba ustaz dah haid ni, panjang haid saya ni. Ataupun saya dah haid, saya nak tunggu lama, nak tunggu dalam ihram dia susah. Jadi dia automatik dia tahlul. Dia tak terikat dengan apa pelarangan. Jadi dia perlu niat baru je nanti bila nak buat balik. Dia automatik. Cuma sunat dia gunting sikit rambut. Bagi lelaki atau perempuan, tanda dia tahlul. Isyarat tahlul. Itu niat bersyarat. Untuk siapa niat bersyarat? Yang pertama untuk lelaki kalau bimbang dia jatuh sakit tertentu. Ada orang lelaki ni dia macam stabil tapi kalau datang gauk dia berat. Maka dia niat awal-awal. Supaya dia tak panjang ihram. Ataupun dia orang yang dah tua, bimbang. Tiba-tiba naik lelah datang, asma datang. Dia boleh niat syarat. Bagi perempuan yang belum datang uzur atau yang uzur panjang. Atau juga yang berpenyakit. Sebab dulu kita duduk Mekah 16 hari, 17 hari. Biasa sempat kerja uzur. Tapi kalau sekarang, kadang-kadang duduk Mekah 4 hari je. Macam ni Haji Wan dah beritahu 7 hari. 7 hari. 7 hari kalau uzur daripada awal lagi Madinah insyaAllah sempat. Memang masa nak pergi tu uzur. Uzur pula 8 hari. Memang tak buat umrah lagi tahun dulu. Uzur. Jadi sebab itu kita niat syarat. Selepas kita niat nawaitul umrata wa ahramtu bihallahi ta'ala, kita terus sebut fa in habasani habisun fa mahalli haitsu habastani. Kalau terjemah bahasa Melayu, saja aku menaikkan umrah kerana Allah Ta'ala, aku berihram dengannya. Sekiranya aku dihalang dengan apa-apa halangan, maka aku bertahlul. Aku membebaskan diriku. Jadi automatik, kalau ada je halangan tertentu, kita boleh bubar kita punya ihram kita. Tanpa dikenakan bayaran dam. Kalau tak niat macam tu, tiba-tiba ada halangan, maka kena bayar dam. Dam kita kambing seekor lah. Kalau sekiranya kita tak niat syarat. Baik, selepas kita niat syarat, kita sunat sebut labbaik Allahumma umrah. Kemudian labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bagi lelaki sunat dikuatkan suara, bagi wanita dengar sendiri je. Tak boleh dikuatkan suara. Lelaki sunat kuatkan suara dia. Itu bila dia berihram. Baik, semenjak dia niat tadi, saya dah sebut, bila kereta api jalan je kita mula niat. Kenapa takbir wali dia tak berhenti sikit, laju. Tak adan. Saya nak raung pun tak sempat. Biasa kita mutawif, kita akan raung kita, okey niat nak sampai ni sekejap lagi. Sebab dia lebih kurang 5 km je. Daripada jauh kereta api tu bergerak 5 km, tak jauh sangat. Kurang 2-3 minit dah sampai. Jadi kita, saat saya belum niat lah ustaz, dah kelang kabut. Kita terniat awal tak apa. Jangan terlepas. Bila terlepas, kita kena beri dam. Dam seekor kambing. Atau tak nak, patah balik. Atau balik mustahil lah. Bukan zaman dulu kita naik kuda boleh patah balik. Ni kereta api jalan sekali. Agak suka nak patah balik. Memang tak adalah patah balik. Bayar tu kambing seekor. Kerana itu kita niat dia bergerak saja. Nanti kita akan taklimat lagi. Taklimat gerak. Jadi kita dalam ihram, bermulalah larangan kita. Tak boleh pakai minyak wangi. Tak boleh kita cabut rambut. Atau janggut. Tak boleh dikepotong kuku. Bagi lelaki tak boleh tutup kepala. Bagi perempuan jangan tutup muka pun dah. Ataupun pakai sarung tangan. Tak boleh dah. Kita nampakkan tangan dia. Zahir dan batin. Dan juga wajah dia. Kalau dia tutup, dia akan kena bayaran dam. Tu bergerak terus bertalbiyah. Sampailah kita ke Mekah. Lalu kita memanglah biasa nak cepat. Selalu kita bagi taklimat keselamatan. Sampai ke Mekah. Berkumpul dulu, kenal bilik betul-betul, tingkat betul-betul, lift yang terdekat, kenal dulu betul semua benda tu. Hotel kita, kenali jalan keluar, jalan masuk, 2-3 kali kita buat dulu. Walaupun kita ni pergi dengan kumpulan, bimbang kita terpisah. Bila terpisah masalah sikit. Tapi insyaAllah tak akan serius macam tu lah. Saya cuma sebut kemungkinan keberangkalian. Penting kenal hotel kita betul-betul, laluan dia. Cang benda yang paling mudah. Kedai minyak atar ke, cam kedai kain ke. Kalau perempuan mudah lagi cam, dia dah biasa beli belah. Cam. Lelaki pun sama, dia kena belajar cam. Tempat yang paling hampir dengan lift dia. Nombor lift dia. Kerana kalau kita duduk hotel tu, semua lift pergi sana. Dia tingkat dia cuma hujung ke hujung je. Cuma kalau kita tak biasa, kita macam gabra sikit lah. Kalau dah biasa, semua hotel mau bimpit ke, Pullman ke, semua lift sama je.
Kita cuma kena bergerak daripada atas tu. Jumpalah semua hotel tu. Rehana ke, semua hotel, kebanyakan. Baik, bila kita akan bergerak, nanti ada mutawif khas. Mutawif khas ni dia akan bawa kita untuk masuk ke Mekah, untuk masuk ke kawasan Kaabah. Untuk kita tawaf dan sa'i dan tahlul dan balik ke hotel balik. Ini mutawif khas. Dia akan tunggu kita dan kita akan bergerak sama-sama. Baik, bila kita bertalbiyah, masuk saja masjid, kita akan baca doa masuk masjid. Paling ringkas ialah kita sebut Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakan pintu rahmatmu. Ringkas ya. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik dengan selawat pada Nabi SAW. Baik, masuk. Sebaik saja kita nampak Kaabah, berhenti talbiyah. Berhenti talbiyah. Di Kaabah je berhenti talbiyah. Apa kita nak buat? Kita mulakan berzikir. Mula zikir apa-apa yang zikir. Kita mulakan tawaf bermula daripada Hajar Aswad. Nanti mutawif kita akan tunjuklah kat sana. Hajar Aswad, kiri kita. Bagi lelaki sunat ittiba'. Itu bahu kanan dibuka, bahu kiri ditutup. Dan sunat melakukan roman, iaitu berlari anak-anak perlahan-lahan. Untuk tawaf yang pertama sehinggalah tawaf yang ketiga. Yang lari roman, lari anak-anak. Bagi perempuan tak ada kaitan. Ittiba' juga cuma lelaki. Akan ittiba' sepanjang tawaf sampai habis. Tapi sana tuan-tuan kita akan mungkin ditegur, ada orang kata tak boleh sebab kita ada sana semua mazhab ada. Dalam mazhab kita Syafi'i, mana-mana tawaf yang diikuti dengan sa'i sunat ittiba'. Ia meliputi dipanggil tawaf rukun atau tawaf kudum yang selepas itu akan melakukan sa'i biasa yang berlaku pada musim haji. Setengah mereka cuma melihat tawaf yang perlu ittiba' cuma tawaf kudum. Yang lain tak. Jadi mungkin ada orang tegur, suruh tutup lah. Jadi tuan-tuan, just ikut je. Sebab sana kan mazhab macam-macam. Jadi kita kena clear dengan apa yang kita faham ni. Kita disunatkan untuk bagi lelaki ittiba' sepanjang tawaf. Tapi bila kita mula nak solat sunat tawaf, kita akan tutup. Sampailah kita sa'i dan selesai. Baik, tawaf 7 pusingan. Baik, pusingan pertama apa yang patut kita doakan? Kita ada buku, ada panduan. Tapi kalau tuan-tuan tak ada apa, buku, yang pertama yang pasti doa yang memang selalu kita akan ucapkan ialah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kata Imam Syafi'i, aku suka kalau sepanjang tawaf itulah cuma doa. Imam Syafi'i dia amalkan sepanjang tawaf Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebab dia mencakupi semua. Ya Allah, berilah aku kebaikan di dunia. Kebaikan di dunia, kesihatan, kekayaan, keselamatan semua. Dan juga kebaikan di akhirat. Dia mudahkan hisab, semua termasuk. Wa qina adzabannar. Kalau kita nak lebih spesifik, doa apa? Maka doalah apa yang menjadi masalah kita dan permintaan kita. Kalau kita misalnya saya tak adalah nak doa-doa benda itu sangat. Tapi saya nak dapat kelebihan zikir. Maka paling baik selepas Rabbana atina fid dunya ialah baca Quran. Baca Quran sepanjang kita tawaf. Habis yang buku tu sebut tawaf 1 yang ni, tawaf 2 yang ni. Maka itu panduan. Bukanlah sunnah, panduan. Panduan tawaf pertama, yang ni, kedua, itu panduan ulama. Bukannya sunnah Nabi. Yang sunnahnya bila kita mula sampai dekat rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad, kita akan berbanyakkan baca Rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik, bila kita mula-mula tawaf, kita akan angkat tangan bismillah ya Allah akbar. Boleh angkat 1, boleh angkat 2. Ya, biasa ginilah. Tak sempat 2 ni, orang ramai. Angkat bismillah Allahu akbar, kita pun cium, mulakan. Kita mulakan. Baik, perempuan jangan angkat tinggi sangat, angkat sini je bismillah Allahu akbar, cium. Lelaki angkat tinggi tak apa. Bismillah Allahu akbar, cium. Kemudian jalan tawaf. Baca Quran boleh, zikir boleh, doa apa pun boleh. Cuma saya cadangkan kalau ibu-ibu pada tawaf yang pertama, banyakkan mohon ampun kepada Allah. Mohon ampun. Sepanjang tawaf tu mohon ampun, ya Allah ampunkan aku, ampunkan dosa sekian-sekian. Dosa kita semualah. Yang kedua, bila kita tawaf, doakan juga keampunan untuk ibu bapa kita dan orang-orang kita sayang. Yang pertama tu khas untuk kita je. Ya Allah ampunkan dosaku semenjak aku balik, aku buat dosa, saya tu buat. Cerita pada Allah. Aku curi mempelang, curi kelapa orang. Cuma cerita. Munajat. Ya Allah, aku ni banyak salah pada suami aku, banyak salah pada isteri aku, banyak salah pada mak ayah aku. Ya Allah, aku degil anak yang banyak buat salah. Mak aku sentiasa menangis kerana aku. Engkau ampunkan dosaku, ampun. Kita sebut tentang kita. Dia tentang kita. Bila kedua, tentang orang kita sayang. Ya Allah, ampunkan dosa ibu bapa aku yang membesarkan aku, yang besar payah. Ampun. Sebut tentang mak ayah kita je. Ampun dosa mereka.
Dan dosa adik-beradik kita. Dan dosa orang dekat dengan kita, pasangan kita dan sebagainya. Dan yang ketiga, bila kita tawaf, mohon perlindungan daripada segala musibah. Musibah apa? Ya Allah, jauh aku daripada COVID, daripada influenza, daripada penyakit berjangkit, daripada ta'un, daripada sekarang. Mohon pada Allah daripada semua benda-benda penyakit-penyakit dunia yang kita tak nak. Jauh aku daripada penyakit-penyakit yang sukar untuk aku berdikari. Penyakit stroke ke, penyakit kencing manis, darah tinggi. Mohon, kalau aku sakit aku masih boleh berdikari. Tak perlu bergantung pada orang. Doa pada Allah sungguh-sungguh. Dan tawaf keempat, kita nak doa apa? Minta apa benda kita nak minta. Tawaf keempat doa. Ya Allah, aku nak ni, doa je. Nak. Kita minta. Yang kelima, kita doa, kita tawaf, kita doakan untuk apa yang menjadi kebaikan kita di hari akhirat kelak. Nak syurga, mudah hisab, lapangkan kubur semua. Itu doa kita yang kelima. Pada tawaf yang kelima. Dan pada tawaf keenam, doakan kepada umat Islam. Semuanya. Umat Islam di Palestin, di Gaza, di seluruh dunia, doakan untuk mereka. Sebab itu tanda kesempurnaan dan itu tanda Allah nak makbulkan doa bila kita ingat doa untuk orang lain. Dan doa ketujuh, pada tawaf ketujuh kita doakan mudah-mudahan kita kembali semula melaksanakan tawaf dan haji. Doakan biar kita dapat balik semula kat sini. Kita dapat lagi mengulangi tawaf ini. Kita, anak-anak kita. Biar semua keturunan kita berpeluang datang ke Mekah. Tanpa ada halangan apa-apa. Ya, minta ya Allah murahkan rezekiku, berikan kesihatan untuk aku datang setiap bulan, setiap tahun, setiap waktu. Jangan kau haramkan, jangan kau jadikan ini akhir tawafku di sini dan akhir jemputanmu padaku ya Allah. Jemputlah aku lagi, jemputlah suamiku, jemputlah isteriku, jemputlah ibu ayahku, jemputlah anak-anakku dan jadikan keturunanku semuanya ya Allah mendatangi rumahmu, berdoa dan beribadat padamu. Itu cadangan, itu bukan sunat, itu cadangan. Kalau ibu nak buat, Ustaz, saya nak macam ni, Ustaz. Tawaf pertama, kedua, ketiga, saya nak mohon ampun je. Silakan. Tawaf keempat, kelima, keenam, saya nak minta semua permohonan saya dunia dan akhirat. Dan ketujuh, bahawa saya nak minta biar Allah Ta'ala jadikan saya sentiasa datang Mekah, umrah atau haji. Sentiasa. Saya tak pernah rasa bosan. Saya tak pernah rasa beban. Saya tak pernah rasa nanti habis duit lah, tak nak. Biar kita rasa macam excited. Tempat ini tempat paling kita excited datang. Anytime. Biar tempat ini jadi penghibur kita. Tempat ini jadi kerinduan kita. Tempat ini jadi tempat kematian kita. Itu yang kita doakan. Selalu doa. Biar Allah terima umrah kita, terima haji kita, terima tawaf kita, terima ibadat kita. Dan jangan lupa kita doakan juga moga Allah Ta'ala terima semua sahabat-sahabat kita yang datang bersama kita. Kalau kita doakan untuk orang-orang lain, kita pun dapat. Habis dia tawaf, apa patut kita buat? Kita akan solat sunat tawaf. Di belakang makam Ibrahim atau mana-mana tempat yang lapang. Solat 2 rakaat. Solat sunat kita doa panjang. Doa lah apa benda pun. Lepas tu sunat kita minum air Zam-Zam. Pergi ke Zam-Zam minum. Minum banyak mana? Tengok ada kategori kuat kencing. Dia mungkin boleh bisa sebab lepas ni nak sair. Tapi kalau orang tu jenis, okey saya biasa. Okey minumlah sebanyak boleh minum. Tapi kalau orang tu tak boleh minum banyak, bimbang nanti saat nak kencing tertinggal dengan kumpulan. Saya minum sikit je, ambil sunat. Okey silakan. Setengah gelas. Okey. Lepas tu kita akan cari tempat mas'ah, sair. Baik, tempat sa'i kita akan mula daripada sofa. Dari sofa, kita akan naik, kita akan sama macam mulakan tawaf. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita menyebut, aku mulakan apa yang Allah mulakan. Abda'u bima bada Allah dalam bahasa Arab. Bahasa Melayu, aku mulakan apa yang Allah mulakan. Nanti mutawif kita tolong baca doa. Kita aminkan. Sofa Marwah tempat mustajab doa. Setiap kali kita sampai kat sofa, berdiri sekejap, tengok Kaabah, tak nampak pun tak apa, tapi dia arah Kaabah, dia ada tunjuk arah, angkat tangan. Sofa Marwah sama, angkat tangan. Kita angkat tangan dan kita doa. Disunatkan. Sepanjang perjalanan itu, bagi lelaki dia akan nampak lampu hijau. Bermula lampu hijau sunat dia berlari anak. Lalu sambil berdoa, Rabbighfir warham wa'fu amma ta'lam. Hati doa tu ada dalam buku. Tu doa ni sunatkan kita baca. Tapi kalau tak ingat tak apa. Sepanjang sa'i kita boleh baca Quran. Sepanjang sa'i boleh berdoa apa pun doa. Boleh sebut Rabbana atina fid dunya hasanah. Dia tak ada doa yang khusus. Melainkan ketika mana kita melewati lampu hijau. Kita mohon ampun sambil berlari. Perempuan tak payah berlari. Perempuan jalan je. Sepanjang sofa Marwah, Marwah sofa, sampailah berakhir dekat Marwah. 7 kali. Lepas tu apa kita buat? Doa. Lepas doa, hukum berikutnya tahallul. Bagi lelaki sunat cukur. Kalau tak nak cukur, gunting. Bagi perempuan cukur gunting.
Maka tahallul. Biasanya saya ingat kat situ dia tak mungkin bagi buat, kita kena keluar sikit. Tahallul tu penting, jangan lupa tahallul dulu. Memang kalau balik hotel lupa kita belum tahallul. Akhirnya kita mula buat kesalahan. Tahallul dengan cara kita potong rambut kita dengan gunting. Atau dengan apa saja asalkan terpotong rambut kita. Lelaki pun sama. Tak ada gunting, cabut je macam tu. Cabut. Tapi tak ada lagi saya nampak orang cabut. Tapi dia suruh hukum. Dia boleh cabut macam tu je. Asal lebih pada 3 orang. Kalau jenis rambut gugur senang, asal letak jatuh. Selesai masalah dia. Yang jenis rambut gugur kan, senang je. Seluk je, tarik dapat. Dah dapat asal 50 gram. Okay, selesai. Jadi, selesai tahallul artinya umrah kita dah selesai. Mula-mula niat dekat miqat, tawaf, sa'i, tahallul. Dan ada satu rukun kita tak perasan itu tertib. Tertib itu daripada kita niat tadi, tawaf, sa'i, itu tertib. Kita takkan sa'i dulu sebelum tawaf. Tawaf dulu. Dia selesai umrah, alhamdulillah. Saya ingat dalam kitaran masa kalau bermula sampai kat Mekah lebih kurang 2 jam hingga 3 jam. Tapi kalau orang tu dia jenis muda-muda sikit, biasa sejam setengah dah tamat. Tengoklah dia punya langkah dia besar mana. Kalau orang agak uzur sikit, biasa 3 jam insyaAllah. Santai 3 jam. Tak rasa. Di sana 3 jam tak rasa. Ibu-ibu mungkin buat malam atau 3 pagi, 4 pagi. Tak rasa sebab kita sibuk. Dan kita tengok suasana orang sentiasa sihat, segar. Tak ada pun orang tawaf tidur. Tak ada. Dan kita pun jadi macam tersemangat sama. Saat tidur tak ada. Semuanya nampak macam segar. Kita pun buat aktiviti yang agak suka kita mengantuk. Aktiviti sampai kita selesai, alhamdulillah. Kita akan rasa lapang bila selesai. Satu kewajiban. Dan yang nak ulang balik umrah, dia akan buat benda yang sama. Dia akan cari tempat untuk niat. Pada mandi sunat ihram, sekian. Maka masuk balik Mekah, tawaf, sa'i, tahallul, selesai. Ada orang buat sehari 2 kali, 3 kali. Ikut kita punya kekuatan lah. Tapi satu tu wajib. Perlu kita buat. Baik, itulah dia ibadat di Mekah. Baik, apa pengisian di Mekah? Pengisian di Mekah, yang pertama kuliah. Kuliah kita akan ada bilik besar untuk semua datang kuliah. Dalam kuliah tu kita akan berilah tajuk-tajuk. Kemudian ada persoalan yang berbangkit sepanjang ibadat, boleh beritahu. Boleh tanyalah. Pak semayang ke, pak apa-apa, insyaAllah. Kita akan bincangkan atau kita akan jawabkan. Kemudian yang perlu dibuat di Mekah ialah cubalah khatam Quran. Dan yang kedua, banyakkan istighfar sepanjang duduk kat Mekah. Mekah bumi selawat, Madinah bumi selawat, Mekah bumi istighfar. Di Mekah banyakkan istighfar. Mengampun. Dia Madinah banyakkan selawat. Itu bezanya. Kalau duduk kat Mekah saya kena buat apa? Awak banyakkan istighfar. Duduk Madinah, awak banyakkan selawat. Kerana Mekah ni memang bumi istighfar. Semua ibadat kita mohon ampun. Baik tawaf, baik sa'i. Jadi, terus sambung mohon keampunan setiap waktu. Sampai saya sebut khatam Quran. Dan perbanyakkan pergi ke masjid. Melainkan kita uzur lah. Uzur, tak kuat. Tak boleh paksa diri. Kalau kita uzur, kita tak pergi pun dapat pahala macam pergi. Sebab kita tak sihat. Sebab yang disebut hadis Nabi SAW. Dapat 100,000 juga walaupun sebenarnya kat bilik. Kenapa? Sebab saya tak pergi sebab tak sihat. Atau sebab uzur tertentu. Adalah kita nak pergi satu masjid tu jauh juga. Walaupun nampak hotel tu macam disebut 50 meter. Bunyi 50 meter tapi jalannya jauh. Turun lift, naik lift jauh. Itu kira-kira kat 1 kilometer juga nak sampai. Mungkin. Jadi bagi orang yang mungkin tak kuat lutut dan sebagainya, dia tak boleh nak terkejar-kejar. Misalnya tak kuat, tak apa, dia boleh solat kat bilik. Tapi kalau mampu silakan. Perlahan-lahan pergi lebih awal. Banyakkan ke masjid kerana fadilah ni 100,000 kali. 100,000 kali ganda. Dan apa lagi yang perlu kita buat di Mekah? Kita juga menyelusuri sirah Rasulullah. Nanti kita akan pergi ke Gua Thur, kita akan pergi ke Gua Hira dalam laluan dalam ziarah kita. Dan kita akan pergi ke kawasan-kawasan haji seperti Padang Arafah, Mina, Muzdalifah. Ini kita akan lalui sebab yang belum pernah pergi haji, dia dapat feel tempat-tempat yang kalau pergi haji ni tempatnya. Dia tak jauh. Nanti kita akan ulang buat umrah sampai kita belajar sejarah Hudaibiyah. Sejarah-sejarah perang Nabi SAW. Dan kita mengenali sejarah Mekah secara umum. Itu pengisian kita. Jadi kita ada pengisian ilmu tetap. Jadual akan diagihkan nanti. InsyaAllah saya akan sampaikan. Dan kita fokuskan pada baca Quran, istighfar, fokuskan kat masjid. Fokuskan pada tawaf. Siapa boleh tawaf banyak, cuma
saya memang dipahamkan nak tawaf kalau nak bawah lah, atau bawah atau tingkat 1 dia mestikan ihram. Jadi kalau Ustaz nak tipu boleh Ustaz, tipu. Kalau kita pakai baju biasa, atas lah. Tak, awak pergi umrah buat. Tapi kalau sekiranya nak tipu tak digalakkan, melainkan darurat lah. Darurat ni macam contoh, suami terpaksa teman isteri. Payah dia bimbang isteri, dia pun teman. Ataupun mungkin dia tua, sakit Ustaz, saya pun nak, tak boleh lah nak atas ni. Ini terpilih lah. Cuma kalau kita boleh tawaf ke atas, lebih baik. Sebab memang undang-undang dia macam tu. Kalau orang buat umrah sebab nak mudahkan orang lain buat umrah, dia boleh pakai ke ihram, tawaf bawah je. Tapi kalau kita tak buat umrah, tawaf atas. Kalau tak nak tawaf, just solat tahiyat masjid dan banyakkan baca Quran. Dan ambil kelebihan untuk solat di Masjidil Haram. Baik, seterusnya yang boleh kita lakukan di Mekah, sama juga sunat membeli belah. Sunat membeli belah. Niatnya untuk tolong ahli Mekah, memakmurkan kota Mekah. Kerana Allah Ta'ala berjanji kepada ahli Mekah, Allah akan kayakan dengan kurniaannya. Wa in khiftum ailatan fasawfa yughnillah min fadlihi insya. Kalau kamu takut kefakiran, Allah yang akan kayakan kamu dengan keinginan, dengan kehendak Allah. Ini bila Mekah diharamkan orang kafir masuk. Jadi orang Mekah pun bimbang. Tapi kalau orang kafir tak benar masuk, nanti kita nak bisnes macam mana? Kan kita pun fikir macam tu kan. Kita fikir, kalau tak ada orang kafir, macam nak bisnes? Walau tak ada masalah. Bisnes ni tak ada kaitan kafir ke Muslim. Tak ada orang kafir pun okey. Mekah dulu orang kafir masuk. Jadi pedagang-pedagang Mekah bimbang, kalau orang kafir tak berniaga, susahlah kita. Orang kafir tak dipembeli, susahlah kita. Lalu Allah berjanji, wa in khiftum aila fasawfa yughnikumullahu min fadlihi insya. Kalau kamu takut miskin, aku akan kayakan kamu. Maka kita tengoklah kat Mekah, tak ada pun orang kafir bisnes. Tapi Allah kayakan mereka. Maka siapa yang akan kayakan mereka? Kata bila Allah yang sebut, kita melaksanakan perintah Allah. Kerana sebagai janji Allah, Allah akan kayakan semua peniaga Mekah. Maka kita pun membeli kat Mekah. Untuk menunjukkan benarnya mukjizat yang Allah Ta'ala sebut ni. Jadi, niat pun sama, membantu ahli Mekah dalam keberkatan Mekah. Itu tujuan kita membeli belah. Jadi apa pun even membeli belah, kalau kita niat kerana Allah pun dapat pahala. Lepas tu fikirlah orang yang kita jauh, kita tinggalkan untuk beri hadiah. Baik, di Mekah ada satu benda yang membezakan Madinah. Apa dipanggil tawaf wada'. Tawaf perpisahan, tawaf wada'. Ianya berlaku bila mana kita nak tinggalkan kota Mekah untuk balik ke Malaysia. Biasanya sekarang tawaf wada' dia tak macam dulu 3 jam sebelum balik. Sekarang agak sukar. Kadang 6 jam sebelum balik. Banyak masalah dulu. Saya ingat 1 jam sebelum balik kita boleh lagi tawaf wada'. Sebab tu mungkin orangnya pun taklah ramai. Sekarang ni semua orang datang. Jadi mungkin kadang-kadang bukan 3 jam, 6 jam. Kadang kita nak balik petang, pagi-pagi dah buat lepas subuh. Tawaf wada'. Baik, bila kita tawaf wada', tawaf macam biasa. Bagi orang tak pakai kain ihram, dia akan tawaf atas sekali lah. Sama ada dengan bagi ke, dengan kursi tolak ke, atau dengan cara biasa. Bagi orang tua-tua yang uzur, biasa dia akan pakai kain ihram untuk tawaf di bawah. Perempuan tak ada masalah, dia memang boleh tawaf bawah. Sebab perempuan ihram ke tak ihram sama je. Tak ada beza. Lakinya ada beza. Dia cepat, polis Saudi boleh tangkap. Jadi kalau orang pakai kain ihram, kalau dia tua, tak larat, okeylah. Tapi kalau dia boleh ke atas, lebih baik. Orang uzur lah. Biasanya saya pun tawaf wada' ke atas, saya tak pernah tawaf bawah. Melainkan saya katakan kalau terpaksa teman orang uzur, kita mau tahu ini kena teman orang uzur, misalnya kena buat. Jadi tawaf wada' ni, yang menjadi persoalan yang berlaku pada tawaf wada' bukan tawafnya. Tapi lepas tu apa boleh buat? Ini dianggap tawaf terakhir. Apakah lepas tawaf Ustaz, saya boleh nak sembahyang sunat, duha dan sebagainya? Baik, untuk solat sunat, lepas tawaf cuma dibenarkan sunat tawaf. Adapun sunat lain duha dan sebagainya, itu kita solat kat bilik. Tak boleh solat dekat masjid sebab kita akan tinggalkan masjid secepat mungkin. Ada orang kata Ustaz ambil gambar boleh tak? Baik, biasa kita suruh ambil gambar sebelum tawaf wada'. Lepas tawaf terambil gambar macam mana? Kita ada fatwa dan fatwa dalam fatwa wilayah menyebut kalau setakat sekepindo tak ada masalah, tapi jangan berlama-lama. Tapi ada orang agak strict, ambil gambar pun tak boleh. Ambil gambar tak boleh. Itu lebih selamat lah. Tapi jangan bercakap pun tak boleh, Ustaz. Bernafas pun tak boleh. Mati keras awak. Ni macam sibih sangat lepas tawaf wada'. Macam tak boleh. Kadang kita jumpa orang, kita nak salam boleh tak lepas tawaf wada'? Tak ada masalah salam. Sebab kalau kisah ni biasa kita jumpa semua orang.
Karena kita tak sangka jumpa kawan lama, salang sembang sekejap, tak ada masalah apa. Cuma bersegeralah keluar daripada masjid. Kalau tawadak keluar. Bila kita balik ke bilik, boleh tak mandi? Boleh mandi. Boleh tak saya nak makan? Boleh. Saya nak ke tandas? Boleh. Boleh tak saya Ustaz, untuk balik saya nak beli sikit-sikit, adalah barang tak cukup lagi. Boleh. Sikit-sikit tak apa. Dibenarkan. Yang ada, yang menyebut tak boleh langsung. Tak, ini disebut oleh Imam Nawawi tentang keharusan. Dengan syarat kita beli ni bukanlah kita macam beli untuk berniaga. Beli sikit-sikit, kita kadang-kadang terlupa gaya sugi. Ada orang pesan kita, kita pun beli sikit. Sementara tunggu bas. Jadi apa lagi kita buat? Kalau saya tidur macam mana? Tidur kalau sampai esok tak boleh lah. Tapi kalau kita tidur sampai tunggu tu, tertidur saya. Itu tak ada masalah apa-apa. Sebab kita niat menunggu bas. Sebab bas kita, mungkin saya kata berapa jam tu datang. Sebab bukan senang nak masuk. Dia ada waktu dia kena masuk. Cuma kita akan maklum pada jemaah lebih awal untuk tawadak. Supaya dia tak lost, dia tak jadi kelang kabut. Dia dah tahu. Tapi ada orang dia awal sangat. Kita nak balik esok, hari ni dia tawadak. Siap tidur semalam. Dia tak boleh, awak kena tajik ni macam lama sangat, siap tidur malam. Kalau kita tahu siap tidur siang tu tak apa. Sebab kita bukan niat untuk bermukim di Mekah. Ini dia boleh satu malam tidur. Ini tak dibenarkan. Jadi itu konsep tawadak. Sekiranya kita terlupa tawadak, kena bayar dam lah. Dia tak batal umrah kita, dam kena bayar. Seekor kambing. Seekor kambing tak ada berapa ikut harga semasa. Berapa? 4,5 ke 2,5? 400 rial. Rial lah. Duit rial mahal sikit lah. Mungkin RM500. Jadi daripada bayar dam, baik kita buatlah benda tu mudah. Tapi kalau misalnya Ustaz, saya terlupa Ustaz tawadak sebab tadi terkejar-kejar. Pasal macam dah tak sempat. Dalam bab ini ada keadaan gugur tawadak. Pertama, perempuan uzur, tak perlu tawadak. Yang kedua, orang yang takut jemaah tinggal dia. Dia baru tersedar ke tawadak. Orang nak pergi, ini gugur tawadak dia. Tapi kalau dia sedar dia tak buat, tak gugur. Kalau sekiranya dia niat sekian, tiba-tiba bas datang awal, orang tahu dia je belum buat. Kalau dia buat, mungkin kita tinggal bas, maka dia tak buat. Dan tak perlu kena dam. Ini kan orang nak dipanggil kejar kawan-kawan dia, rufaqah. Tapi kalau dia tahu, dia sengaja melambat, itu dia kena dam. Itu seekor kambing. Jadi yang gugur tawadak cuma seorang, satu golongan, wanita yang uzur ataupun yang bernifas. Ini dia tak wajib tawadak. Dia cuma wadak daripada luar je. Ambil ini hukum tawadak, insya-Allah. Semua hukum hakam kita akan tajdid, kita akan terus terang-terang. Tuan-tuan jangan sebab mata tak faham lagi, tak apa, tak faham lagi pun tak apa. Sebab kita akan terang lagi. Dan kita akan bersama-sama semua nanti. Tuan-tuan boleh bisik kat saya, boleh tanya saya, boleh mesej saya untuk kita jelaskan. Kadang-kadang kita dah faham secara umum, tapi cara kita buat ni agak lain sikit. Saya tak ambil gambar, tapi ambil video. Macam mana pula ni? Cerita ambil gambar, video lagi lama. Apa hukum dia? Sebab saya berjalan sambil video. Boleh tak Ustaz? Tahu tak? Nanti benda-benda ni dia akan tanya secara personal lah. Kalau ada orang nak tanya. Jadi ini di antara hukum hakam berkaitan dengan umrah. Dan satu benda kita kena ingat, ibadat dalam Islam mudah. Tapi bukan maksud kita ambil mudah. Dia mudah tak susah. Tuan-tuan yang fikir, saya tak pernah pergi, macam tak nampak. InsyaAllah senang je. Sebab tempatnya tempat yang khas. Dalam masjid tempat dia. Tak ada sekejap tuan-tuan ke sana, kejap tak ada. Dia masuk masjid, semua selesai di situ. Kalau tuan-tuan sesat pun kat situ je. Tak ke mana. Dia tak akan ke mana. Sesat pun kat situ, hilang pun kat situ. Masjid je. Semua cerita masjid. Jadi jangan bimbang apa-apalah. Kalau suami kita nak kat masjid, jangan bimbang. Sebab dia dapat pahala lebih banyak. Iktikaf lama sikit. Itulah kat Malaysia lagi masjid, biar duduk lama sikit. Kalau dia nak kat masjid lah. Tapi insyaAllah, tak adalah kita bimbang hilang tu. Yang penting kalau masjid ini satu je, hafal nombor pintu. Dan bila nak cari nombor pintu, jangan cari dari luar, cari dari dalam. Kau cari dari luar jauh dan panas. Kalau ibu-ibu atau tuan-tuan tak tahu pintu nombor 78 kan, tengok pintu nombor 28. Itu kalau tuan-tuan keluar nak pusing jauh berkilometer. Cari daripada dalam masjid. Bila cari dalam masjid, dia akan jimat lebih daripada separuh. Lebih daripada 2 paruh mungkin. Akhirnya nampak, oh sini 25, oh sini 78 atau 75. Dia bertentangan je. Just kita cross dia, sejuk pun sejuk, senang pun senang. Jangan keluar masjid untuk cari pintu. Duduk dalam masjid cari pintu. Itu kaedah paling senang. Kalau ibu-ibu keluar, lagi lost. Cara dia. Jadi ingat, setiap pintu dia akan tuju ke hotel. Setiap pintu kita, kalau pintu 90, 91 kita dah tahu, ini mesti menara jam. 90, 91, 80, 89, 88 ni semua. Kalau pintu dia sampai 60, itu semua pergi ke sana dah. Darul Tauhid semua tu.
Senang je, tengok pintu tahu ke hotel kita, insyaAllah. Terutama yang buat anak-anak kecil, pesan anak-anak kecil tu yang dia dah boleh cari hotel, kita just suruh dia map ataupun cam pintu pagar, insyaAllah dia akan jumpa hotel. Tak susah lah. Dan satu taklimat penting saya nak beritahu juga ialah ni kita punya name tag kita ni, itu tag kita wajib pakai walaupun tuan-tuan dah expert. Saya pun tak pernah tanggal saya pakai ataupun dalam beg saya. Sebab apa? Bimbang tiba jatuh pingsan. Saya pernah tengok jemaah tu jatuh pingsan, saya tak tahu dia orang mana. Dia tak ada. Kalau dia ada, kita boleh tahu siapa kita boleh tolong. Tapi kita tak boleh tolong. Kita cuma tahu dia orang Malaysia. Itu je. Sebab dia gagal ada tag tu. Ataupun kita kata ada dia punya kad dia ni. Jadi selalu pakai. Biarlah nampak macam budak sekolah pun tak apa. Pakai. Kalau malu pakai, letak dalam beg. Kalau ada apa-apa, orang akan tengok beg kita. Ini berlaku biasanya kalau orang tu tiba-tiba pingsan. Itu biasa. Sama juga macam kita pakai life jacket tu kan. Walaupun pandai berenang pakai. Sebab bimbang kaki krem. Bimbang tiba-tiba pingsan. Bukan masalah awak pandai berenang tak pandai berenang. Orang pakai life jacket jauh lebih selamat. Itu dari sudut keselamatan lah. Jadi saya pun sepanjang haji saya akan pakai. Kerana kita bimbang je lah, kita jatuh, kita tak tahu bila darah kita naik, kita tak tahu bila kesihatan kita terjejas, kita tak tahu semua benda tu. Dan mana tahu tiba-tiba kita mati kat Raudah misalnya. Mati tak apalah, insyaAllah. Masalahnya orang nak urus kita tu susah. Ni siapa punya ni? Susah nak urus waris-waris. Kita kalau mati pun tuan-tuan, jangan susahkan orang hidup. Memanglah kita susah. Saya dah mati Raudah, syurga pun nak susah. Tak dah susahkan orang hidup tak tahu siapa ni. Tak tahu nak beritahu ayah awak ke, mak awak ke. Biar mereka tahu. Jadi itu penting keselamatan tu. Jangan perkecilkan dalam bab-bab ni. Walaupun saya kata nampak macam sekolah sangat, bukan. Ini keselamatan. Ini penting sangat. Ada nombor yang boleh dihubungi. Saya dulu ada jemaah kami hilang 2 hari. Tapi sebab dia dekat ada nombor dihubungi, jadi polis Saudi tolong call. Minta. Kita pun pergi cari di Mekah. Dia 2 hari dia lekat dekat Mekah. Sebab tu mesti haji lah biasa. Jadi kerana dia ada nombor telefon tu, dia telefon tak bawa. Baik pun dia tak tukar kad. Tapi dia ada kad tu. Dia tunjuk ke polis Saudi pun call. So datang ambil tempat ni, alhamdulillah ambil. Lepas 2 hari hilang. Tapi okey lah. Itu saya kata kad tu amat membantu. Jadi jangan lupa pakai benda-benda yang berkait dengan keselamatan.